untuk kepala kau. Hai ketua, hai. Assalamualaikum. Salam. Hai kawan, hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua dan sikap berpisah jadi. Kak Amoy, thank you Kak Amoy. Ikmal memang kena ada sikap kak. Rambut Ikmal ni. Aku ni dah macam boleh hantu raya. Korang semua daripada live siapa? Kenapa lari masuk sini? Kenapa daripada live siapa ni semua? Kak Mizi, thank you Kak Mizi. Kak Siti Norin, thank you. Lah ya Allah. Oh, live Yaya. Yaya and Aiman. Oh, Yaya dengan Aiman ni kenapa berdating Just suspicious. Dia tengah berdating Macam mana dengan si Pinat? Adakah abang aku nak kahwin 4? Muka macam tak laku. Tak tahu lah. Ikmal nanti saya datang balik. Adam ada ke tu? Ya, Adam ada. Kan akak-akak suruh Adam teman Ikmal kat rumah. Sebab takut ada orang tengok-tengok kan. Aiman macam minat Yaya je. Tak apa, nanti Ikmal soal siasat. Beramai antara Zumi nak jadi bini Aiman ni. Yang nak jadi bini Ilham pun ramai juga ni. Ada yang anak orang kaya, ada yang belajar kat UK, ada yang belajar kat Rusia. Tapi Ikmal tetap dengan seorang tu. Duduk kat Keluang. Dia berasal daripada Keluang. Kentut dia bau tahi. Dia pakai tudung sama setiap hari. Tetap menawan. Sekali tengok muka dia, pasti tak nak lagi. Yalah. Sabar kejap Kesian hari ni. Okey tak korang? Yaman. Oh, dah ada shape baru. Yahya dengan Aiman. Lagu Arab satu man. Lagu Arab? Ya, awal nak lagu Arab ya. Yaman, warming up dulu. Okey, warming up kita nyanyi lagu ni lah. Okey, sebelum kita nyanyi lagu Arab, kita nyanyi lagu ni dulu. Dengar tak? Ada muzik tak? Masuk-masuk dulu. Dengar Okey. Bunyi mic ada Lagu ini khas buat Jule. Panona alus, irung alus, bibir alus, ditempot, diharap, digigir, mani mulus. Ngan hanjakal pisah, kelakuan si gasetan. Gunta ganti jalur, desirik na unggal minggu. Nah aku naon up volume mana? Up volume lagu. Banu gelis, siga nama rasa, asa aing hadir rupa. Bisa payu kasasaha, tungtung na jadi cilaka. Lagu Sunda. Kulit kelir koneng cangkang cau, guna bodas tipung tarigu. Biwir bayam-bayam jawar hayam panung coklat kopi susu. Nganaha atuh bedimu murah, geblek hirup daik jadi runtah. Ulah bangga bisa gonta ganti jalur, komo jeung poho di baju. Ini untuk Jule, bukan untuk Yaya atau Aiman. Apa tajuk lagu ni? Runtah. Terima kasih Kak Amal Stasha. Ikmal baru balik sebenarnya dia ni, daripada syuting dekat Rusa tadi. Cincin Ikmal cabut tadi, Ikmal cebok berak. Maksudnya apa? Maksudnya runtah tu sampah. Maksud runtah tu sampah. Mem ikut tak tadi? Mem ikut tadi. Ada syuting sikit. Kak Ya, thank you.
Pandai cakap Jawa? Sikit. Panona alus, irung alus, bibir alus, hitam putih harap digigir mani mulus. Ngan hanjakal pisan kelakuan si gasetan, gunta ganti jalur kesirik na unggal minggu. Nah aku naon nu gelis loba nu bangor, nah aku naon nu bangor loba nu gelis. Siga nambang rasa asa aing hade rupa, bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka. Asik kulik kelir koneng cangkang jauh, kuna bodas tipung tarigu, biwir bayam-bayam jawer hayam paling coklat kopi susu. Nganaha atuh beding murah, geblek hirup dari jadi runtah. Ulah bangga bisa gonta ganti jalur komojeng poho di baju. Lagu ni untuk perempuan pelakor macam pacak. Tak adalah kurang-kurang kesian pacak tu kurang. Hari tu kan lepas yang video viral pacak tu kan, tu dia fobia dengan dengan jerung. Dia fobia dengan jerung korang. Esok kan kita orang datang balik HQ tu. Lepas tu kan dia dah takut. Dia nampak Iqmal dengan Hazan, dia macam minta maaf semalam kita buat konten tu, minta maaf. Takut dia ketakutan. Tak pernah tengok ketakutan. Muka dia dah putih jadi pucat. Dia takut. Memang macam pacat. Baru pacat tu dia tu takut. Kita sorry lah, kita over in character. Kan ada jerung komen macam akak tahu dia in character, tapi kenapa sakit hati sangat macam kena sangat dia punya in character tu. Iqbal pun macam mana lah Iqbal tahu kan, maksudnya dia jalankan kerja dia dengan baik lah. Kalau dia punya in character tu macam faham tak, macam menjadi gitu. Dia kena tu lah, dia kena berlakon lah lagi. Takutlah. Tak dengar suara, kenapa jauh suara jauh ke? Adam cuba dia dengar suara jauh ke? Terima kasih. Dengar kuat je. Dengar kan? Dengar je. Elok je suara Iqmal. Okey je, alhamdulillah. Okey. So berita yang Iqmal nak begitu, berita gembira tu, lagu Bunga Thomas Arya tinggi sangat lagu tu Pinat. Apa kata Pinat suruh Aiman nyanyi lagu tu? Okey, cerita, ya Allah terima kasih bagi gift. Cerita yang Iqmal nak cerita ni adalah cerita yang sangat gembira, di mana Mem jadi pergi Kuantan. Mem jadi pergi Kuantan. Iqmal ada pujuk, Mem jadi pergi Kuantan. Memang jadi. Ini bukan mitos, ini memang jadi. Memang jadi pergi Kuantan. Mungkin Iqmal tak boleh beritahu bila, sebab nanti Iqmal takut nanti dia kena serbu kat Kuantan. Aku kena jaga aku punya habibti. Tak boleh. Aku ni jaga dia. Kalau tak nanti dia kena culik. Hana Kanirus, thank you. Tak boleh. Iqmal tak akan percaya. Terima kasih bagi Iqmal Paus. Iqmal tak akan percaya kalau jumpa dia dekat Kuantan. Okey. Sebab Iqmal bodyguard dia. Jadi kau tak boleh apa-apa. Okey. Who's that? Siapa tu Adam? Moksu ke? Tak pusing sini. Kejap, Adam depan kita. Kenapa? Habibti datang. Apa kata Adam keluar dulu, ada pergi tengok, cakap kenapa? Nak balik dah? Dia lalu. Hon je. Habibti lalu depan rumah. Kenapa dia lalu depan rumah? Sebab dia kata dia rindu Adam. Dia rindu Adam. Adam ilusi kot.
Dalam hidup ni Adam, selain yakin diri, kita kena sedar diri. Kalau rasa macam diri tu nyamuk dan penyibuk, buat cara macam penyibuk. Faham tak? Macam tu. Dia kena selain yakin diri akak-akak semua akak-akak faham kan? Selain yakin diri, sedar diri tu pun perlu. Sedar diri. S-E-D-E-R dar sedar D-I-R diri R-I-R-I. Sedar sedar diri. Okay? Okay? Kak mana? Ya Allah, Kak Mawa, thank you Kak Mawa. Lepas tu adalah kita orang ada terima kasih bagi Gigi, terima kasih bagi sotong. Nak cakap kemana sotong biadab Okay. Adam pun sotong tau. Cuma bezanya kita tu kraken. Tahu kraken? Kita sotong gegasin dekat dalam lautan dalam tu. Adam sotong yang rumah masak tom yum. Okay, sedar diri. Okay. Ada megalodon. Okay, tak payah. Megalodon akak-akak kat depan ni. Akak-akak kat depan ni Megalodon. Ada pilot whale. Tak payah Adam. Adam kan sedar diri. Adam tu terumbu karang. Tahu terumbu karang. Mak engkau pula tapak Sulaiman. Buat cara ekosistem bawah-bawahan saja. Bukan ekosistem yang tinggi-tinggi. Ekosistem tinggi-tinggi tu kita. Betul tak? Betul kan? Ada ikan koi. Tak payah. Ikan koi. Cek. Kalau korang tahu yang ekosistem yang dalam-dalam yang mahal-mahal, semua yang dekat dalam ni. Mak engkau tapak Sulaiman, engkau pula terumbu karang, Ji pula dugong. Terumbu karang mahal lah. Tak, korang cerita dia gini. Ikmal tak tahu dugong dengan duyung tu adalah berbeza. Ikmal ingat macam nama dia yang berbeza, macam dugong duyung. Ikmal search lah dugong. Ji kan sampai dia jumpa Ikmal waktu Ikmal first cakap dia dugong tu. Kenapa kau cakap aku dugong? Lepas tu Ikmal macam, lah, dugong kan cantik kan? Macam ada rambut apa semua macam manusia. Ikmal search lah dugong. Aibnya dugong. Baru tahu dugong ni aib. Aib sangat dugong. Gong dugong ini adalah sosok anomali. Dugong Syamir ketika kita mengusik, dia akan mengamuk macam orang gila. Ni dugong. Gong dugong. Kepada Ji, inilah dugong. Ikmal tak pernah menipu. Sekali Ikmal nampak muka Ji memang macam dugong, dengan bulu mata, dengan bibir warna pink, ya. Ji kan pakai ni kan, pakai makeup kan macam ni. Ini adalah Ji. Ji dalam hidup ni, selain kita sedar diri, selain kita yakin diri, kita kena terima kenyataan, berdamai dengan takdir. Kalau rasa macam iri-iri dugong tu, it's a fact. Itu adalah fakta. Adam pun kena sedar diri, okay? Adam kena sedar muka Adam macam coral. Coral tu adalah terumbu karang. Kita sebenarnya Adam, kita macam malas nak terima kenyataan muka kita macam vampire. Sebab kata vampire ni, dia punya handsome tu lain macam. Tapi kita macam kena terima kenyataan. Kita kena berdamai dengan takdir. Muka kau macam jalan tar, biadab. Maku makan Arish Malti. La. Makin waktu tepat. La. Apa jadi dengan baby No? Kejap. Mak aku lah sebenarnya. Okay. Mem dah sampai rumah ke? Ikmal rasa dia dah sampai dah. Ya Allah, Adam, kenapa bau rambut kau macam bau mop? Macam bau Oh, okay. Ada tak pakai Candita ke? Ada pakai. Abang kau dapat free, so ada ambil semua. So dekat Kuantan nanti akan ada benda yang kita orang nak surprisekan akak-akak Jerung semua. Untuk Jerung-Jerung semua. Tapi berita yang baiknya, yang Ikmal nak sangat cakap tu, memang confirm. Memang confirm akan ke Kuantan. Jadi kepada Jerung-Jerung Kuantan, cuba teka kami akan ke mana dan kami pergi mana. So teka-tekinya adalah di sana. Maksudnya kita akan ada kat Kuantan. Jerung-Jerung mana yang akan ada dekat Kuantan, ada orang lain akan jumpa Mem dulu. Ikmal tak bagi tahu tarikh. Ikmal tak bagi tahu tarikh. Ikmal cakap memang dalam waktu terdekat ni saja. Alhamdulillah. Waktu terdekat dia adalah memang waktu terdekat. Jadinya memang kena fikir betul-betul. Kalau betul-betul jumpa memang rezeki korang lah. Sawit. Sawit lambat lagi kot. Kak Jat, thank you.
terdekat tu memang yang dekat betul. Itu. Waktu terdekat tu adalah memang waktu dekat betul. Cuma besok kita orang kena live dekat Candita. Macam biasa pukul 8 ke pukul 9 malam. Okay, korang masuk-masuk tap screen pun tak apa. Kepada korang yang macam orang kata set rambut tu masih ada, buat apa nak beli kan, macam tu. Ingat tau, jangan paksa diri untuk apa-apa macam tu. Masuk live dan tap screen pun dah okey dah. Yelah, takkanlah orang kata set rambut tu kita pakai dah habis cepat kan, macam tu. Masuk untuk support pun dah okey, tak ada masalah, macam tu. Okay. Esok live Candita. Kak Syakina say thank you. Man, tak nak sebut adik-adik Jerong juga ke? Jering pula. Jerong ada adik ke? Phuket tak jadi pergi sebab Ikmal nak bawa dia pergi Kuantan. Ikmal nak bawa dia pergi Kuantan. Lepas tu dia kata dia tak nak pergi Phuket sebab hotel sana mahal. Jadinya yang disponsornya Ikmal je, yang disponsor oleh Titi. Titi akan sponsor Ikmal je. Macam Ikmal nak bawa yang lain tak disponsor. Tapi dia kata tak apalah, dia tak nak pergi Phuket, dia nak pergi Kuantan. Jadinya macam dia nak tunaikan apa yang dia kata dekat dalam Raja Perfumari tu. Lepas tu cakap okey lah, kalau nak pergi kita pergilah waktu terdekat ni kan. Betul tak? Macam tu. Kan. Lagi bagus. Sebab kita tak tahu bulan 2 nanti macam mana, busy ke tak. Baik kita pergi Kuantan. Betul tak? Daripada kita tak tahu nak pergi bila, tak tahu nanti bila busy ke apa benda, baik aku bawa dia sekarang. Lepas tu dia pun setuju. Peri Kemal dah tahu ke? Peri Kemal dah tahu dah. Suara tak dengar sangat. Ya kau tak dengar kau? Apa kau cakap? Dengar. Betul-betul Jerung setuju. Okay. Cuma Ikmal nak cakap kat sini, terima kasih kepada Jerung, akak-akak Jerung, adik-adik Jerung, bapak-bapak Jerung, Ikmal Malaysia, anak-anak Bibi, fans Harzan dalam Rizan, yang support Harzan, yang bagi kata-kata semangat dekat dia, yang sentiasa komen yang baik-baik, murni-murni dengan dia, dengan apa keputusan yang dia buat baru-baru ni. Ikmal sebagai orang terdekat dia dan orang yang sangat bertanggungjawab untuk bercakap ni, Ikmal rasa Ikmal bertanggungjawab untuk cakap benda ni. Terima kasih kepada korang yang komen-komen yang murni, yang sentiasa bagi semangat untuk dia. Dia dah jadi lagi orang kata bersemangat macam tu. Sebab keputusan yang dia buat tu bukan hanya untuk dia, tapi untuk mak ayah dia dan untuk kedua-dua belah pihak juga. Macam tu. Terima kasih kepada korang yang komen murni-murni untuk dia. InsyaAllah dia happy dah. Dia makin happy lah. Orang kata tak ada dia termenung macam semalam kan. Mungkin semalam dia shock sekejap kot macam tu. Okay, konten baru ada tak? InsyaAllah esok konten baru ada. Tapi esok bukan konten Nora series. Esok konten Ikmal sendiri dekat YT. Okay, konten Ikmal sendiri. Jadi akak-akak Jerung ataupun siapa-siapa yang tak berminat untuk tengok, tak payah tengok apa-apa. Itu untuk memang untuk anak-anak Bibi Ikmal. Untuk konten Nora series dalam waktu terdekat ni akan ada. Okay. Dan kita orang janji memang best lah. Sebab Mem sendiri yang direct benda tu, Ikmal akan edit dan Ikmal jadi producer juga untuk Nora series seterusnya. Dan konten kali ni kita orang memang sajakan khas untuk mereka yang menyayangi kami dan sentiasa ada dengan kami. Macam tu. Okay, dah fall in love dengan horror. Wawa dah balik Sarawak balik dah. MB Habibillah dah siap ke ketua? MB Habibillah tak siap lagi. Sebab tadi kita baru fitting baju. Kita orang baru pakai baju. Macam tu Mem tadi dah cuba baju dia. Cantik. Lepas tu nanti kita orang akan shoot MV. And then lagu insyaAllah akan keluar bulan ni. Jangan risau, bulan ni lagu akan keluar. Cuma MV kita orang tak tahulah keluar bila. Macam tu. Sebab MV Ikmal sendiri request dekat orang tu. Ikmal cakap ni Ikmal cakap jawab awal. Orang dah tanya kan, ni berita Ikmal nak cakap tu. Okay, MV Ikmal minta betul-betul cantik. Ikmal nak Harzan nampak cantik dalam tu, Nazrah nampak cantik dalam tu, yang betul-betul cantik. Ikmal barulah tak jemu nak tengok MV. Asyik muka kita je. Baik kita tengok muka orang lain, betul tak?
Tajuk dia Habibillah. Lagu dah mula, lagu pun sneak peek sikit-sikit tu dah mula keluar dah, tapi tak keluar lagi yang full lah. Okay, cuma korang boleh dengar dekat Be Good Music. Okay, Be Good Music. حبي عليك بيزيد قلبي ندى تعال خليك ويايا ليلة يا حبيبي منكم دنيا رح ترهنتي. Okay, dengar حبي عليك بيزيد قلبي ندى تعال خليك ويايا ليلة يا حبيبي منكم دنيا رح ترهنتي. Bila habibi renungku dunia rasa terhenti. Cuma ya Allah Kak Syakin, thank you. Begini Roket. Cuma orang yang buat lagu ni cakap lah, dia kata kalau sound ni orang guna 500 tak silapnya kan, 500 guna dia akan revealkan sneak peek yang lain, part lain pula. Sekarang yang guna sound ni dalam 205 post. حبي عليك بيزيد قلبي ندى تعال خليك ويايا ليلة يا حبيبي منكم دنيا رح ترهنتي. Ya, lagu ni Ikmal boleh bagi tahu orang yang buat lagu ni adalah orang yang buat lagu Denyut jantungku berdebar, terasa indahnya dunia ini kita yang punya. Akulah mataharimu, kaulah kekasihku. Dan orang yang buat lagu wahai bulan purnama, jadilah saksi rasa segenap jiwa untuk dia. Orang yang buat lagu tu orang sama. Masterpiece ni dibuat oleh orang yang itu ya, orang itu. Albinada. Albinada tu hatiku memanggilmu. Lebih kurang macam ya Albinada ku اتمنى اكتب انت ويايا بعد سنين. Samalah. Albinada ta'al khalik waya ya Lela. Macam tu. Orang sama yang ni, orang sama yang buat lagu ni. Sekarang yang guna sound ni 205. Dan semua muka Ikmal dengan Harzan kebanyakannya. Okay. Apa tajuknya? Tajuk dia Habibillah. Jadinya kepada korang yang macam nak post video ke, kan, akak-akak Jeroni nak post video ke adik-adik, anak nak bibir ke apa benda semua nak buat, gunalah hashtag Habibillah, hashtag Nurah, hashtag Malzan. Macam tu. Sound dia pergi je dekat akaun ni, akaun Be Good Music. Okay, akaun Be Good Music ni, lepas tu pergi je dekat setiap post ni yang ada muka Ikmal tu, adalah sound tu. Ikmal nyanyi untuk Nazar ke. Lagu ni Ikmal rakam dalam AI. Waktu tu Ikmal dalam AI sementara lagi. Tadi Harzan kan ikut. Lepas tu dia dengar lagu ni, dia kata, Mal, bila kau record lagu ni? Aku cakap waktu dalam AI lah. Tapi dia tak tahu kisah di sebalik lagu ni. Dia tak tahu kisah di sebalik lagu ni. Mungkin ada orang yang dah tahu kisah di sebalik lagu ni, tapi Ikmal tak bagi tahu dia kisah di sebalik lagu ni. Dalam waktu yang tepat nanti Ikmal akan bagi tahu dia kisah ni, macam mana Ikmal dapat rakam lagu ni. Cerita. Tak nak masuk kesipan AI team ke? Tak tahulah Kak. Ikmal tak layak lah Kak. Ikmal tak layak Kak nak masuk kursi panas tu. Kak, Ikmal bukan rendah diri Kak, tapi Ikmal sedar diri. Ikmal sedar diri. Ikmal tak layak nak masuk. Ikmal sendu Kak. Serius. Kepada adik-adik pun yang tanya kenapa Ikmal tak masuk. Terima kasih bagi panda. Kenapa Ikmal rasa macam Ikmal memang tak layak. Kalau orang lain mungkin boleh. Macam tu. Ikmal bayangkan balik. Okay, big stage je kalau macam tu. Okay, cerita macam ni. Ikmal tak tahu macam mana nak cakap, tapi ada orang daripada, Ikmal tak tahu ada betul ke tak, dia daripada Astro ke macam mana ke, tapi dia kata dia orang dalam yang bahagian Astro jugalah, bahagian rancangan-rancangan ni. Dia kata ramai orang tag big stage, suruh Ikmal masuk big stage tahun ni. Dia kata, boleh saya tahu awak buat promosi apa ya?
Aku pula yang promosi. Ikmal tak promosi apa-apa pun. Lepas tu orang tu cakap, awak buat promosi apa ya? Kenapa ramai orang take business? Aku cakap, Ikmal tak tahu apa-apa pun. Lepas tu dia kata macam, mana Ikmal? Aku pula sebesar Ikmal sebesar lah macam, tak cik, saya tak suruh buat apa-apa. Tapi saya rasa ni peminat-peminat yang saya punya sekarang ni kot, yang ada take bisnes. Kita orang tak buat apa lagi bisnes, tapi kita tengok macam hype tiba-tiba naik pula ni. Aku macam, sudah. Ikmal takut scammer je. Sebab tu Ikmal tak nak bagi tahu hari tu. Aku tak tahulah, Ikmal rasa tak tahulah dalam tak ada scammer ke apa kan. Tapi sampai dia DM Ikmal macam tu. Tapi cik, Ikmal tak tahu lah. Tapi korang, Ikmal bagi tahu korang kenapa Ikmal tak nak masuk apa-apa pertandingan. Sebab Ikmal ada stage fright. Ikmal kalau dekat atas pentas, Ikmal nyanyi macam ni. Macam ni. Sumpah. Ikmal dia macam ni. Ya, tiba-tiba dia macam tu. Jadinya daripada satu Malaysia nampak Ikmal macam ni, baik Ikmal nyanyi kat TikTok je. Ya, serius, Ikmal ada stage fright. Lagi-lagi Kak Bintu, thank you. Lagi-lagi kalau orang kata pertandingan besar-besar, itu baru big stage. Kalau kena AJL, itulah aku rasa. Tak apalah, apa pun jerung sokong je. Ya, Ikmal boleh berlatih untuk kurangkan stage fright tu. Tapi ambil masa jugalah macam tu. Tapi sampai ada orang dalam yang message Ikmal pasal big stage tu, terkejut jugalah. Aku tak tahulah orang tu datang daripada mana kan. Tapi macam tiba-tiba dia DM Ikmal dekat Instagram. Terkejut Ikmal. Entah jerung yang dekat Astro. Tapi you, tadi dekat Rusa ada akak jerung datang bawa air make sure. Ya, dia bawa air make sure tadi. Akak tu terima kasih Kak, dia bawa anak dia 3 orang ke 4 orang. Kan Ikmal cakap Ikmal turun je daripada kapal terbang, terus pergi Rusa. Rupanya dia tunggu dekat Rusa. Dia siap beli air lagi nak bagi kat Ikmal, Hazan, Ji dengan Kak Long. Sampai-sampai dia letak kat kita haus. Lepas tu tiba-tiba lapar kan. Air dah ada. Ikmal macam, siapa pula ni bagi air ni? Lepas tu dia cakap, akak jerung ke? Saya jerung. Aku cakap, siapa sini? Turun je kapal terbang tadi. Tiba-tiba ada akak seorang yang bagi Ikmal dengan Hazan spek mata Porsche tu, yang jenama Porsche design tu kan. Dia dah tunggu kat situ juga dengan anak dia seorang. Bagi spek mata untuk Alung dengan si ni, budak bimbo ni. How dare you speak my mother? Alah Dam. Ya Allah, Kak Naga. Kak Naga pula. Si Pinat, thank you bagi Naga. Kalau abang Kemal buat muka buruk, korang kena buat JJ. Satu, dua. Adam, janganlah Dam. Tolonglah Dam. Kau memang biadab. Esok kau cirit. Tolonglah Adam, janganlah Dam. Tak nak kawan Adam. Tolong Adam. So, Ikmal tak nak naik walk dengan Cik Lan ke? Tak jadi naik walk tu nanti. Tak apalah. Ikmal naik walk dengan Cik Lan lah. Ada jerit apa? Ada suara jerit. Tak payahlah Adam. Adam, tolonglah Adam. Adam baik kan? Manalah aku ni tak depress. Inilah sebab Abang buka lah lagu opera. Ada mana? nantilah Adam. Tahun depan. Adam, boleh tak bagi kita masa untuk kita macam menyanyi? Boleh kan? Tolonglah Adam. Ada satu sini je abang. Adam geli. Tolong Adam Adam baik. Adam.
seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai kamar. Aku buka untuk mengintaimu. Untuk semua jaring-jaring pada malam ini, marilah kita berhibur bersama mendengarkan lagu galau. Dan anda semua boleh request lagu-lagu yang Ikmal boleh nyanyikan. Dan janganlah request lagu-lagu yang Aib, yang Ikmal tak boleh nyanyikan. Boleh request lagu-lagu yang agak orang kata damai-damai, senang-senang ni bawa. Siapalah aku ini untuk meminta bui yang memutih menjadi teman seperti mana yang tertulis dalam novel cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit, menjadikan hantaran syarat untuk milikimu. Semua itu sungguh aku tak termampu. Silap aku juga karena jatuh cinta insan sepertimu, seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai kamar. Aku buka untuk mengintaimu. Siapa tahu lagu ni? Dunia ini penuh kepalsuan. Mungkinkah tiada keikhlasan? Apakah ini suatu pembalasan? Ku sedar kebesaranmu Tuhan. Aku bagai seorang kembara jalanan, terombang-ambing di lautan gelora, mencari kebahagiaan. Dan untuk menumpang kasih, mungkinkah suratan? Hidup kan selalu kesorangan. Hati membeku mengingatkan kata janji manismu. Ku di lambung angan-angan belai kasih sayang suci darimu. Oh kejamnya lidah tidak bertulang, ucapan cinta menghiris kalbu. Ku kan pergi membawa diri, cinta di hati terkubur lagi. Dan ku fahami mengapa terjadi peristiwa pahit menggubris hati. Jalanan hidup ini sudah tertulis, ku tempuhi dengan kesabaran. Ku
ramai akak-akak Jerung minta ya, nyanyi lagu ini. Aku tak tahu. Setiap nafas yang dihembus, setiap degupan jantung, aku selalu memikirkanmu. Dalam sedar, dibuai angan, dalam tidur dan khayalan, aku selalu memikirkanmu. Ternyata ku perlukan cinta dari dirimu sayang, barulah terasa ku bernyawa. Kasihku, ku amat mencintai kamu, karena kau beri arti hidup. Ku kan terus mencinta sedetik lebih, sampai selamanya. Dikala penuh ketakutan dengan badai kehidupan, ku bersyukur adanya kamu. Biarlah kehilangan semua yang dimiliki di dunia, asal masih adanya kamu. Ternyata ku perlukan cinta dari dirimu sayang, barulah terasa ku bernyawa. Kasihku, ku amat mencintai kamu, karena kau beri arti hidup. Aku kan terus mencinta sedetik lebih, tak selamanya. Karena kau beri arti hidup, ku kan terus mencinta sedetik lebih. Kasihku, ku amat mencintai kamu, karena kau beri arti hidup. Ku kan terus mencinta sedetik lebih, sampai selamanya. Okey, suara Hikmat dah tak ada dah. Hikmat dah penat ni. Suara dah tak ada. Nak dengar Adam nyanyi pula tak korang? Korang nak dengar Adam nyanyi pula tak? Adam nyanyi sedap tau. Silakan Adam. Lagu-lagu. Ada lagu apa? Cuba Adam acapella dulu.
Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman ni cukup sampai situ. Ya, nampak Fira kalau dia piss off dia akan bagi anjing. Fira daripada hari tu. Terima kasih ya Allah akak-akak yang bagi gift. Terima kasih sangat-sangat ya Allah. Orang kata ada nak nyanyi. Hmm? Kata ada soprano. Faham? Soprano. Sekejap. Diamlah Adam, tolong Adam. Bunga tu Bella ciao. Dia dah mula dah. Okey. Lagu ni khas untuk Jurong-jurong purba. Ya. Lagu ini khas untuk acik-acik jurong-jurong purba yang berumur 50 tahun ke atas. Bila ku kenang-kenangkan di hari pertunanganku, cincin di jari manismu, tanda kau dah setuju. Ayah dan juga ibuku gembira dan penuh restu. Harapan tinggi menggunung hidupku dan bersamamu. Ini betul-betul untuk yang purba, umur 60 tahun ya. Tetapi kini harapanku kecewa, tarikh pertunangan terputuslah sudah. Istana cinta yang bakal aku bina kau robohkan, hancurlah kau pergi berpaling tada. Hatiku kau guris luka, menangis sayang. Apakah salah dan dosa? Lagu ni sedap pula ni, lagu-lagu purba ni, lagu-lagu fosil. Ini bukan purba, fosil. Lagu ni Malamku bermimpi hai dengan satu bintang, berkata-kataku di jendela. Kulihat kanda tersenyum memandang, asmara gelora meresap ke dada. Malamku terlihat oh sekuntumlah bunga, baunya harum menarik hati. Tak sanggup menahan rasa asmara, meresap mendalam, menusuk di jiwa. Sayang jauh di balik awan, wajahmu tetap berseri-seri laksana bulan.
sedang mengambang, menawan dan menggoncang dalam kalbu. Oh, angin meniup bawa daku ke sana, hasratku ingin bersama-sama. Tak tahan rasa hati menderita, gelora asmara selalu menggoda. Puan Zakia Ali, terima kasih. Kita raikan lah jerung-jerung fosil, jerung-jerung purba yang betul-betul fosil tu. Semua stand by. Sayang jauh di balik awan, wajahmu tetap berseri-seri laksana bulan sedang mengambang, menawan dan menggoncang dalam kalbu. Oh, angin meniup bawa daku ke sana, hasratku ingin bersama-sama. Tak tahan rasa hati menderita, gelora asmara selalu menggoda. Terima kasih. Lagi mah lagi. Ini lagu yang disukai oleh Yo Allah Datin dia, terima kasih. Lagu yang disukai oleh Jerung-jerung Bapak Purba. Bapak-bapak Jerung suka lagu ni, insya-Allah. Lagu ni mungkin tidak disukai oleh akak-akak Purba. Hey, senangnya dalam hati kalau beristri dua, oh seperti dunia anak yang punya. Oh kepada istri dua akan dia sayang padamu. Oh kepada istri muda I say I love you. Istri tua merajuk balik ke rumah istri muda. Kalau dua-dua merajuk ikmal kawin tiga, mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang. Oh tetapi jangan sampai pecah tembelang. Lagu. Hei, senangnya dalam hati kalau beristri empat. Oh seperti dunia anak yang punya. Kepada istri tua akan dia sayang padamu. Kepada istri muda I say I love you. Istri tua merajuk balik ke rumah istri muda. Kalau dua-dua merajuk ikmal kawin tiga, pandai pembohong,
sampai pecah temberang. Oh tetapi jangan sampai pecah temberang. Best ni lagu ni. Lagu ni best ada, Min? Patut kau yang 4 bukan kau yang 3. Apa? Kau yang 4 bukan kau yang 3. Oh kau empat. Habis kau kena rentang macam mana aku tak tahu. Aku nyanyi lagu ni. Aku nyanyi je. Aku tak tahu. Aku nyanyi je. Aku Apa ini pasal ada? tak ada. Surah tak je. Lagu Ya ke? Confirm Confirm Aduh, kena pujuk pula je Jegong ni. Malih ni. Maklumlah akak-akak purba. Dam, masuk. Buat muka bersalah. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Wahai Cik Adi, jangan merajuk. Maafkan kami, si bujang lapok. Jikalau salah, tolonglah tunjuk. Kami rela, hai kena ketok. Kira dah nyanyi lagu, maafkan kami dah lah. Salah apa? Salah kau. Takutlah pula aku nak nyanyi lagu dah. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Terima kasih Almoy. Mari Abdullah, thank you. Joget dah. Lagi dah, joget dah. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, terima kasih, dia mau. Ya, dipersilakan ke ruang mempelai untuk hadir ke pelamin dan para tamu untuk menangkap gambar. Untuk semua tetamu yang hadir, beberapa makanan sudah dihidangkan, termasuk nasi biryani, air sirap selasi dan juga beberapa kunyit dihidangkan. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah.
diganggu. Biarkan saja dia duduk dengan tenang. Kenduri kahwin dibatalkan menjadi kur kenduri pengebumian. Terima kasih. Mengajak. Okey. Okey. Lagu ni adalah lagu di mana Ikmal akan nyanyi waktu Macam mana? Satu. aku sangkakan dia nak jack kepala kita. Kadang bagus. Fly me to the moon and let me play among the stars. Tak sedap. Yes. Batu karang berat sih. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Farewell, a song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. In other words, I love you. Nazra. Jerung tu betul sini. Ambil jerung besar tak ada? Itu paling besar. Itu? Oh, tu jerung paling besar. Kita layanlah jerung. Ya Allah, terima kasih. The song for you guys. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more.
me, sway with me. Other dancers may be on the floor, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violence along the floor. It begins, make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dream of my eyes will see all you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violence along the floor. It begins, make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean off the shore, hold me close, sway me more. Ui, aku boleh habiskan kat situ tu. Tahu tak lagu apa yang mem korang suka dengar? Minta maaf Ikmal nyanyi memang syok sendiri kalau malam-malam ni. Dia macam Ikmal memang syok sendiri kalau nyanyi. Maaf cakap, memang tak sedap. Bila okey, tadi kan dalam kereta tiba-tiba Nazrah suka lagu ni. Ikmal tak tahu pula dia suka lagu ni, tapi tiba-tiba dia suka lagu ni. Okey, ni lagu last Ikmal nyanyi. Ikmal nak off dah. Ini adalah lagu kesukaan mem untuk waktu sekarang. Kamu tak tahu kenapa dia suka lagu ni, tapi dia suka lagu ni. Pernahkah kau bermimpi seketika berada di tempatku, membayangkan pahit manis berlalu, tak siapa yang tahu. Mungkin nanti kau juga merasakan berdepan dengan kata menyesatkan, takkan tubuhmu kebal, tiada pertimbangan. Keheningan malam membangun kepayahan, jiwa meluahkan. Andai kau jujur memahami, tiada ku menjauhi, dan kisahku yang masih panjang menambahkan berat yang memandang. Lantas ku pandang, ku putuskan, biarlah rasanya. Semakin aku hidup dalam cinta, tiada kuasa mampu menghalangnya. Hentikan kata-kata bertulangkan dusta. Keheningan malam membangunkan kepayahan, jiwa meluahkan. Andai kau jujur memahami, tiada ku menjauhi,
rahasia. Pernahkah kau bermimpi seketika berada di tempatku? Pilih betul. Feeling, betul lah. Lirik tu dia, bila orang dengar lagu dengan lirik, macam tu, dia macam last dia tak nak cakap dengan apa dengan orang, sebab orang yang salah faham tu terlampau ramai. Jadi dia kata biarlah rahsia. Sebab tu dia kata, pernahkah kau bermimpi seketika berada dekat tempat aku? Pernahkah kau bermimpi seketika berada di tempatku, membayangkan pahit manis berlalu, tak siapa yang tahu. Lepas tu dia cakap lagi, mungkin nanti kau jua merasakan berdepan dengan kata menyesakkan, takkan tubuhmu kebal, tiada pertimbangan. Dia nak cakap ke orang tapi dia tak boleh cakap. So dia duduk malam-malam sambil dia tu, keheningan malam membangunkan kepayahan, jiwa meluahkan. Andai kau jujur memahami, tiada ku menjauhi, dan kisahku yang masih panjang menambahkan berat yang memandang. Lantas ku pendam, ku putuskan, biarlah rahsia. Dia kata kisah dia panjang lagi. Makin panjang kisah dia, makin berat mata memandang. Tapi apa dia nak buat? Kalau orang di tempat tu dia kata, seandainya kau faham, tak ada, dia semakin menjauh. Macam tu. Tengok pula.
Ini adalah kali kepertamanya Ikmal nyanyi lagu ni selepas Ikmal uji bakat jadi popstar. Ini kali pertama korang buat Ikmal nyanyi lagu ni kali pertama selepas 2014 Ikmal meninggalkan lagu ini dengan rasa hampa, tak dapat masuk jadi popstar. Mungkin sebab waktu tu kan. Tim Jerung Pahang love you, terima kasih. Sebelah rumah ada jiran tak ada Cina. 你是遥遥的路，那诺方的一样吗？ Kita nyanyi lagu Cina tak? Hello? Sudah set dah? Tanyalah. Betul. Lagu Arab Mal. Ya Allah. Malam-malam ni memang kita nyanyi je. Dia macam tak bosan ni. Pukul berapa pada nak habis dah pun? Tak sedapnya aku nyanyi tadi. Sedap tak? Macam gampang. Macam Iban Abang. Ya. Takkan lah. Lama dia tanya nyanyi buat apa ni? Buat sedap je. Buat sedap perasaan. Habis Raja Perfume. Ya Allah, habis Raja Perfume. Kasih korang. Cuba lagi lagu Thailand. Tak nak ni lagu Arab lah. Last. Ni lagu Arab Begitu. Ini. Serius ah? Kenapa dia rasa? Begitu. Banyak barang tak cukup. Rani. Oh dengar. Kejap elok-elok lalaskan. Alah, jangan marah lah. Orang tu pada perang sekarang BFM muda. Jangan marah. Jangan marah. Kita nak menghibur-hibur. Ini. Oh alah, tu tak boleh. Semua ni. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu je lagu dia. Dia macam Ghanili je. Tu je yang Arab dia. Okey. InsyaAllah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Satu. Adam buka lagu abang kena nyanyi, okey? Adam pilih lagu abang kena nyanyi, okey? Tak nak. Kalau lagu Luna Karam tu Ikmal buka je boleh tak? Berzakir bil khair ya. Kejap. Li Moksu
هذا الموضوع مش مهم أبدا. أبدا أبدا. Okay, ini lagu penutup. Ikmal tak akan nyanyi. Ikmal biar perempuan nyanyi. Ikmal penat. Okay, so cerita dia macam ni. Pada suatu hari, Ikmal berjalan dekat tepi taman. Dekat tepi taman tu, waktu Ikmal berjalan tu, waktu Ikmal tengah main-main buayan tu, tiba-tiba Ikmal nampak ada orang pakai tudung sekolah. بتذكرك كل ما تجي لتغيم Walaupun dia pakai baju وجهك بيذكر seakan-akan بالخريف baju orang tengah main skateboard, بترجع tapi Ikmal tak pandang dia macam cantik ni budak ni. Macam tu. بدها تعتم Dia pun terpandang Ikmal. مثل الهوى اللي Ikmal pandang dia. مبلش عالخفيف Ikmal cakap nama awak siapa? Dia kata nama dia القصة مشتاق Haradam. يا حبيبي. Lepas tu kita orang balik. Lepas tu kita orang berak tu je. Suruh imagine dia. Betul. هاي قصة ماضي كان عنيف بس هلأ ما بتذكر شكل وشك بس Andrea, terima kasih. قديش Mesti korang pernah dengar lagu ni. Pernah. أليف بعده أليف بعدك ظريف بعده بيعني لك Bobby! مثل Bobby rindu Bobby lah Bobby. خبرني إن بعدك بتحن ما بعرف ليش عم بحكي ولا كيف بعده أليف بعدك ظريف بعده بيعني لك مثل الخريف خبرني إن بعدك بتحن Sekejap. بعده أليف بتحن Kejap ما بعرف Semua nak tahu lagu ni tentang apa kan? ليش عم بحكي ولا كيف بعده أليف بعدك ظريف بعده بيعني لك مثل الخريف خبرني إن بعدك بتحن ما بعرف ليش عم بحكي ولا كيف يمكن لا صاروا بعاد هو حكياتي هو حكي ولاد لكن كله ما عم يمنع اشتاق لك مادام كل سنة في خريف. Tajuk dia Bitzakir bil Kharif ataupun Autumn Leaves. Lagu ni Ikmal rasa maksud dia universal, tapi dia lebih kepada macam dia dulu pernah bercinta dengan orang tu ataupun pernah berkawan dengan orang tu, tapi dia orang berpisah. Macam tu. Dia orang berpisah. And then Ba'du Alif, that was familiar. Maksudnya itu masih sama, itu masih terkenang, itu masih dikenang. Ba'du Alif Ba'dak Zarif Ba'du bi'ani lak مثل الخريف خبرني إن بعدك بتحن ما بعرف ليش عم بحكي ولا كيف يمكن لا صار بعاد أو حكياتي أو حكي ولاد لكن كل يوم عم يمنع
Sedapnya, sedapnya bau minyak kayu putih ni. Ya Allah, astagfirullah. That's mine. Bukan yang gitu. That's all? Eucalyptus oil. Ini bukan minyak kayu putih ke? Ada minyak kayu putih. Eucalyptus oil. Itu nama saintifik dia. Nampak? Minyak kayu putih disuling 3 kali. Astaghfirullahalazim, masya-Allah, tabarakallah. Kau jumpa aku kat Padang Mahsyar, kau tanya aku kat sana balik. Tak. Eucalyptus oil. Dia kata ni bukan minyak kayu putih. Dan nama dia kata tu eucalyptus oil. Kau tengoklah bawah tu, minyak kayu putih. Not my problem. That's your problem. Bring it on, Safa. Bring it on. Najwana? Adam ni lah, ya Allah. Ya Allah, saya dah tengok Bobby tu. Kenapa Bobby? Bobby kenapa? Si Pinat terima kasih. Bobby kata, janganlah nekan apa ni? Janganlah nekan suruh call mem. Bobby tengah on call dengan mem ni. Bobby siapa? Siapa Bobby? Bobby nak tahu tak? Selain kita ni kena yakin diri, kita kena apa, Adam? Sedar diri. Sedar diri. Sedar apa, Adam? Ataupun kita kenal sebagai self-reflect. Yes. Sedar diri. Self-respect. Sabar. Jangan nangis. Hey, Bobby! Anong ginagawa mo dito? Minta galau. Bakit? Ayun na bin ba sa akin? Sabi. Di ka naman dyan eh. Yeah. Bobby! Tak sangka aku Bobby kau ni. Aku bekerja dengan Raja Perfume, kontrak berbulan-bulan. Rupanya kau syok dekat Nazrah. Adam, settle. Ya, rasa. Bobby kena sedar. Kalau Bobby nak dekat Nazrah, Bobby kena langkah main Ikmal dulu. Jangan lupa do not forget. Don't forget to self-reflect. Walaupun Ikmal bukan seperti lelaki yang lain, tapi Ikmal yakin Nazrah takkan pernah dan takkan pernah jatuh cinta dengan Bobby. Bobby hanya berilusi, delusional, and berangan. Tapi Bobby, apa-apa pun, Ikmal doakan Bobby. Dan mari kita bersaing secara sihat dan tak sihat. Tak berapa sihat pun. Siapa yang dapat menambat hati Nazrah? Rupanya Bobby menjadi ketua Jerung Emas sebab Bobby nak rampas Nazrah daripada Ikmal. Real. Ikmal tak sangka. Rupanya Bobby selama ni rakam kenangan manis Ikmal dengan Nazrah. Rupanya Bobby cemburu kan kenangan manis kami. Bakit? Ayub nakon bin masakit. Mari kita bersaing, Bobby. Kita akan bersaing. Siapa yang dapat mendapat hati Nazrah dalam waktu terdekat? Yang penting Ikmal tahu Bobby suka berdengkur. Walaupun Bobby tak tidur, Ikmal dengar dengkuran Bobby.
Okay, lepas tu nanti kan lepas tu nanti kita macam apa tu, kita macam lawan-lawan dengan Bobby kan. Waktu tu kita masuk dewan. Lepas tu Nazrah kat tengah. Lepas tu Nazrah kena pilih laki mana yang handsome, Ikmal ataupun Bobby. Waktu tu Bobby macam memang handsome lah, Ikmal pun handsome. Lepas tu Ikmal masuk macam dalam tu kan. Benda aku cakap ni waktu Ikmal masuk dalam dewan tu, dia macam ni. Mana? Ni ke? Ni Sekejap. Ni ke? Ni kot? Ni kot? Ikmal masuk dengan Bobby. Lepas tu Bobby pun pandai Ikmal. Ikmal pandai Bobby. Lepas tu Ikmal cakap, "Bapa mu Bobby? Mu nak kena teh kau? Nak teh beruk mu ni Bobby." Lepas tu Bobby pandai Ikmal. "Bapa mu Ikmal? Mu ingat mu koho handsome kau? Mu koho cicok." Lepas tu Ikmal pandai muka Bobby. Mundur muka Bobby. Lepas tu Bobby macam Bobby macam tu. Banyaknya aku berangan. Aku nak off ni. Sumpah aku nak off. Terima kasih kepada semua yang masuk live ni. Dah kacip dah aku ni. Minta maaf semua. Ikmal kena ni kot. Ikmal kena off dulu sebab Ikmal nak rehat. Tak tidur lagi daripada tadi. Minta maaf semua. Aku yang berhalusinasi. Bobby minta maaf, Bobby semua. Ikmal minta maaf. Kak Kemboja, thank you so much. Kepada semua yang bagi Ikmal gift, tap like, stay daripada mula sampai habis. Thank you so much. Minta maaf kalau terkasar bahasa semua. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Okay, minta maaf lah kalau korang tak terhibur ke, tapi Ikmal harap korang terhibur semua. Okay, doakan Ikmal dan Mem saya berada dalam lindungan rahmat lindungan dan rahmat Allah SWT. Bye bye.